Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa tu'assir. Kita sambung lagi pelajaran kita, iaitu tentang An-Nazmul Khafif, iaitu sampai ke J lah. J yang ke berapa dah? Muka surat 78. Yang ke berapa? Yang ke 10 ya, ke berapa? Jadi ini antara benda yang perlu kita perhatikan di celah-celah ayat-ayat Al-Quran. Untuk nak faham Al-Quran, kena perhati benda-benda ni. Iaitu kita mula itu pada muka surat 63, kaedah-kaedah mengesan struktur mikro ayat-ayat Al-Quran atau An-Nazmul Khafif. Banyaklah yang kita telah bincangkan sampai kepada hari ini. J. Kaedah pada malam ni ialah Audun alal bad'i, namanya. Audun alal bad'i, kembali semula kepada hak asal. Yang dibalik kepada tempat mula. Mula dengan gapo? Akhir dia tu hak tu pula sebut. Hak sebut kemudian tu balik, sebenarnya ada kaitan dengan hak sebelumnya. Itu orang panggil audun alal bad'i. Aud alal bad'i berarti kembali kepada asal atau kembali mengulangi perkataan atau ayat atau maknanya yang telah tersebut di permulaan surah. Ia merupakan salah satu gaya bahasa Al-Quran yang unik, walaupun disebutkan di celah-celahnya sekian banyak perkara lain sesuai dengan keadaan-keadaan yang menghendakinya. Namun apa yang tersebut di permulaan surah tetap tidak terlepas dari ingatan. Orang kata tak ilah puca, lagu ni lah tak ilah puca. Jadi Quran ini kalam Allah lagilah, sebab Allah tu maha bijaksana. Jadi gapo-gapo dia tak ilah puca. Hak asalnya tu balik situ semula. Kadang-kadang kan kalau ilah puca ni jadi pergi jauh, tak nak pegang lah. Tak nak pegang putih kata. Ni dak. Kalau dia royak hak tu di permulaan, hak tu pula mari semula. Dia sebut semula. Itulah orang panggil audun alal bad'i. Gaya bahasa seperti ini boleh dikatakan ada di dalam setiap surah, dan ia dapat dikesan dengan memberikan sedikit sahaja pengamatan dan renungan. Tetapi di dalam surah-surah yang pendek, kewujudannya lebih banyak dan lebih ketara. Sebenarnya surah yang panjang beza dia dengan surah yang pendek. Surah yang pendek lebih susah hak sebenarnya. Sebab apa? Sebab besar ni kan, surah panjang ni surah besar, benda besar. Kalau kita nak baiki mudah. Kita nak baiki benda besar. Jantung orang tua dengan jantung muda, ataupun benda hak kecil menatah hak kecil, susah. Jadi hak kecil tu sebenarnya dia dalam luas sangat, halus seni sangat. Hak tu benda yang sukar, rumit. Kalau hak besar lebih mudah sebenarnya, walaupun panjang, apa panjang. Itu satu perkara yang perlu ingat, akan datang banyak berguna pada kita, insya-Allah. Antara contoh audun alal bad'i ialah firman Allah di permulaan surah Al-Qasas ini. Baca Amir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن فرعون علا في
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Bermaksud sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang, yakni berlaku zalim di muka bumi. Dia menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak dan laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerosakan. Kemudian di akhir surah Allah menyebutkan pula apa yang terkandung di dalam ayat 4 ini dengan ibarat yang sedikit berbeza, tetapi mafhum dan kandungannya tetap sama. Lihat firman Allah di akhir surah Al-Qasas yang dimaksudkan. Baca amin. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat yang telah dikatakan nikmat-nikmatnya itu kami sediakan untuk orang-orang yang tidak berbuat sewenang-wenang, yakni berlaku zalim di muka bumi dan tidak mudah melakukan kerosakan, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi cuba kita perhatikan hak tu ayat yang keempat. Dia tidak semesti ayat pertama, tak semesti ayat pertama. Mungkin duduk di mana-mana, mungkin ada benda kena perhatilah. Mungkin duduk ayat mula-mula, mungkin duduk ayat nombor 4 macam ni. Dan hak kata kemudian tu diulang semula tu tidak semesti di hujung ayat surah, tak semesti, tapi adalah di belakang. Di belakang tu bila kita perhatikan dia ada kaitan dengan hak ni. Ada kalanya hak mula-mula, lepas tu hak belakang tu ulang tu di belakang sekali. Kalau gitu lebih mudah. Tapi kalau tidak gitu pun tak apa. Boleh faham juga. Inilah yang dipanggil audun alal bad'i. Jadi Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dengan cara dia memecah belahkan rakyat dia dan seterusnya, dan dia termasuk antara orang-orang yang perosak. Jadi Tuhan, cuba kita perhati, inna fir'auna ala ya'lu uluwan. Kalau orang yang belajar ilmu sarah bahasa Arab tu lagi mudah lah, lagi mudah. Kadang-kadang dia ada beza sedikit perkataan itu, ada beza sedikit perkataan itu, tak apalah. Hak ni lah yang perlu ada asas tu. Lagi kalau ada asas ilmu alat tu memanglah lagi senang, lagi mudah nak nampak tu, lagi mudah nak nampak. Misalnya di sini ala, di dalam ayat hujung tu ayat 83, uluwan masdar kepada ala tadi, ala ya'lu uluwan fil ardi, ala fil ardi. Tadi dalam ayat nombor 4 tadi ala fil ardi juga, ni uluwan fil ardi. Benda sama tu. Wala fasada innahu kana minal mufsidin. Tadi di dalam ayat 4 tu sesungguhnya dia termasuk dalam orang-orang yang melakukan kerosakan, mufsidin. Wala fasada adalah ayat ni, ayat 83, wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Mana kesudahan yang baik tidak ada untuk orang-orang yang melakukan kerosakan di bumi, dan tidak ada juga untuk orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dalam kehidupan dia, melakukan kezaliman terhadap manusia. Bukan untuk dia kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dari mana? Iaitu tidak membesarkan diri, tidak bertindak sewenang-wenang, tidak melakukan kezaliman, dan tidak melakukan kerosakan. Itulah orang-orang yang bertakwa. Mana sebalik daripada sebut sebelum pada itu.
Jadi negeri akhirat itu kami cadangkan untuk orang-orang yang tidak melakukan kezaliman di muka bumi, tidak juga melakukan kerosakan. Fir'aun ada melakukan begitu. Maka negeri akhirat bukan untuk orang seperti dia, bukan untuk dia dan orang-orang seperti dia. Ingatlah, kalau nak negeri akhirat, kesudahan yang baik di akhirat, jangan jadi lagu tu. Jangan jadi lagu tu. Tu yang benar. Cuba tengok, ada kaitan. Ini orang panggil hak kemudian ni ayat 83 ni lah, kembali kepada asal. Asalnya ayat 24. Dia kata, orang panggil tak ilah puja, ni hujung ni. Hak 83 ni hujung surah dah. Hak tadi ayat keempat, permulaan tu kira tu. Walaupun tidak ayat pertama, tak mesti ayat pertama tu. Tapi kira di permulaan lah. Benda yang disebut di permulaan itu diulang semula. Sebagai peringatan kepada kita. Dan supaya kita tak hilang pucuk dia ayat tadi tu. Tak hilang pucuk. Itulah orang yang bijaksana. Kalau dia kecek bahasa dia, kalam dia jenis tak hilang pucuk. Pusing kecek ke mana-mana, akhir pak balik semula. Gitu cara dia. Jadi kalau kita tengok salah satu keistimewaan ataupun ciri-ciri kalam Allah tu, dia ada sifatnya macam tu. Jadi di sini saya bagi moga kita nak ringkas nama lagi apa dia? Ringkasan. Ringkasan. Kalau nak panjang banyak lagi, kalau nak panjang. Cumanya untuk hak tulis tu ringkas pada dah. Kalau nak kira. Tapi kalau nak tengok jugalah, nak tengok lagi, kita nak sebutlah contoh-contoh lain. Contoh-contoh lain lagi. Boleh dilihat misalnya di permulaan surah Al-Anfal, ayat 4, dan di akhirnya ayat 74. Di situ ada sebut rizqun karim. Cuba perhati Amir, ayat 4 dan ayat 74 surah Al-Anfal. Lepas Al-A'raf, Al-Anfal. Cuba perhati, buka Quran. Sebab tu saya raya dah hak moleknya ada Quran, ada terjemahan sekali. Kalau hak boleh kemah dah tu tak apa, Quran saja tak apa. Cuba perhati, ambil baca daripada ayat 1 hingga 4. Baca. Surah Al-Anfal ayat 1 hingga 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu ayat 4. Kalau kita baca daripada ayat 1 tu lagi sepenuh. Tapi hak nak situ ya, hak nak. Tak apalah. Baca terjemah. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhan dan ampunan serta rezeki yang mulia. Ampunan serta rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia. Cuma ambil tengok pula. Baca ayat 74. Hujung surah ni. Baca. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Baca terjemah. Dan orang-orang yang beriman dan berfitrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh keampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Cuba kita perhatikan. Di sini
ulaika humul mu'minun haqqan, ayat nombor 4 ada sebut juga tu. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maghfirah dan rizqun karim sekali disebut situ. Lepas tu hak saat ni ayat 74, ulaika humul mu'minun haqqan pula, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Diulas semula. Diulas semula. Ayat ni ayat surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni kalau kita perhatikan, surah Fatihah Makkiyah, surah Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa itu Madaniyah. Lepas pada tu dia bertukar kepada Makkiyah. Lepas tu Madaniyah pula, Makkiyah, A'raf, An'am ke apa tu Makkiyah. Lepas tu Anfal, Taubah ataupun Bara'ah kita panggil, ini adalah Madaniyah pula. Jadi cuba kita perhatikan jalinan dia tu comel. Jalinan tu kalau kita kata sebuah kain lah, kain kan, kain tu dia jadi ni begini letak kot ni, jadi comel tu, warna-warni jadinya. Itu dari satu sudut. Dari sudut yang lain kita tengok dia sebut hak ni audun alal bad'i, ada juga di sini balik kepada hak asal. Maknanya apa sifat orang-orang yang Tuhan kata orang mukmin yang sebenar? Bacalah sebab tu baca tadi kan, tak apalah. Kira-kiranya orang yang semayang, orang yang bila dibaca ayat kepada mereka semakin bertambah imannya, memberi berbelanja sebahagian daripada apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Orang-orang hak lagu ni akan dapat kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka, akan mendapat keampunan dan juga rezeki yang mulia. Selagi di belakang ni dia sebut orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah. Orang-orang yang memberi perlindungan kepada orang-orang yang berjihad itu, yang muhajirin itu. Asal cerita latar belakang dia. Wa nasaru, dan menolong, ini puak-puak sahabat Ansar di Madinah. Mereka itulah semua ni hak sebut tadi orang-orang mukmin yang sebenarnya. Mereka akan mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah dan rezeki yang mulia. Jadi jaminan Allah SWT untuk manusia ni dapat keampunan dia gapo? Antaranya hak tadi dia sebut tu, perlu ada perjuangan jihad di dalam kehidupan ini. Dalam berjihad itu kadang-kadang kena tinggal negeri, dalam berjihad kadang-kadang kena habis harta, tolong sama-sama sendiri untuk sama-sama bangun naik. Itulah yang berlaku dalam jihad. Dalam seseorang itu nak dapat keampunan, dia kena buat penuh hidup dengan tanggungjawab. Ada ketikanya semaya tu 5 kali sehari tak tinggal, pas ke mati. Lepas tu hak wajib tu, zakat tu bui semua. Itu satu perjuangan tu, satu pengorbanan dan satu perkara yang susah sebenarnya. Tetapi Tuhan janjikan kepada hak lagu ni maghfirah, keampunan, dan rizqun karim, rezeki nikmat yang mulia. Ada juga rezeki yang tidak mulia, curi pun rezeki juga, rasuah pun rezeki juga, masuk dalam perut kenyang sepatutnya. Tapi adakah itu rizqun karim? Jadi hamba abdi buat kerja, dijajah dalam negeri, memang hidup boleh juga, tapi dapat tu rizqun karim ke tidak? Nak dapat rizqun karim, kehidupan yang mulia, punca pendapatan yang baik, dia kena ada perjuangan dalam hidup ni. Tu nak ayat. Dia kena ada pengorbanan dalam hidup ni. Barulah ada jaminan tu. Barulah jaminan itu kita akan dapat. Barulah kita tidak akan dapat. Lah sebab kita orang zaman dulu, zaman penjajah dulu. Jadi askar ada rezeki juga, tapi rezeki ke dia rizqun karim kau. Kita tu jadi hamba mati ke diri, suka sembah kata awak kerja. Untuk siapa? Untuk penjajah kita. Itu bukan rizqun karim, bukan rezeki yang mulia lah untuk. Padahal negeri kita, macam mana kita boleh dijajah? Orang lain ambil, kita ni jadi koli kepada dia. Betul, boleh pitih juga, tapi rizqun karim kalau
Puak-puak Bani Israel hak duduk di Mesir jadi hamba kepada Firaun itu, tak boleh makan ke? Boleh makan. Tapi jadi hamba abdi. Jadi dijajah, bangsa yang dijajah oleh Firaun, ikut serah dia nak buat apa. Jadi kehidupan mereka tu dapat rezeki tu rezeki yang mulia ke? Tidak. Nak dapat rezeki yang mulia, kita kena ada sebuah negara yang merdeka. Kena ada negeri yang dapat melaksanakan segala-gala hukum Islam. Kena ada negeri yang tidak membenarkan kita dalam masyarakat tu ada judi, ada hiburan yang melampau, cara nak cari pitih dengan cara berbogel, tarian jog bogel dan sebagainya. Boleh pitih juga pada Tuhan bar tu. Tapi rizqun karim kau tu tidak. Sebab apa? Sebab boleh pitih, bila-bila boleh pitih pun kita jadi hamba abdi kepada orang. Bila-bila boleh pitih pun kita tu duduk buat benda haram. Apa faedahnya? Tuhan tidak ajar lagu tu orang Islam. Nak ayat tu. Nak ayat tu. Rizqun karim tu apa dia? Dalam dunia. Di akhirat tu sama telah lah. Nak dapat hal tu kena dapat syurga dulu. Nak dapat syurga tu lagu mana? Itu benda. Cuba tengok kaitan tu. Sangat seni. Sangat indah. Hak ni lah orang panggil bahasa yang unik. Dia sebut dulu, dia ulas semua dah benda tu. Dia sebutlah orang-orang yang nak mendapat rizqun karim dan maghfirah daripada Allah dan nak mendapat title mukmin yang sebenarnya, apa benda, apa kerja yang dia buat. Dia sebut orang lagu ni. Comel. Tak apa. Itu contoh lagi. Kalau nak contoh lagi lah, antaranya di dalam surah Insan atau surah Ad-Dahr. Surah Ad-Dahr, cuba kita perhatikan dalam ayat 3. Kemudian perhatikan pula ayat 29 di hujung dia. Ayat 3 dan ayat 29 di hujung dia. Jadi pada ayat 29 tu ada orang panggil audun alal bad'i. Tu istilah tu. Audun alal bad'i sangat istimewa dan perlu kita berikan perhatian. Perlu beri perhatian. Cuba ambil baca surah Ad-Dahr. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Gini, ambil baca ayat 1 sampai nombor 3 baru tahu molek. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Cuba baca pula ayat 29. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari seti jismani yang bercampur, yang kami hendak memujinya. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. Jadi kalau kita tengok surah ni, kunci dia, kata kunci dia ialah as-sabil, jalan kehidupan. Inna hadainahu as-sabil, kami tunjukkan kepada manusia jalan dalam kehidupan ini. Kami beri kepada dia kemampuan untuk memilih. Situ dia benarnya sabil. Cuba kita perhati pula kemudian tu.
faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesiapa yang nak, dah dalam keadaan dia tu diberi pilihan, ada kemampuan nak memilih, dia boleh pilih jalan mana yang membawa dia kepada Tuhannya, dia boleh pilih. Inilah yang menentukan bertuah atau celakanya manusia dalam kehidupannya. Jadi mula-mula kita perhati, Allah SWT sebut manusia ni kalau nak kira mula, tak boleh nak sebut gapo, tak tahu gapo manusia. Kita ni sebelum ada nak sebut gapo, tak tahu mana, tak boleh nak tunjuk nama pun tak ada, gapo pun tak ada. Lam yakun syai'an madhkura, sesuatu yang tidak boleh disebut apa pun. Lepas pada itu Tuhan jadikan manusia ni daripada air mani yang bercampur. Kita tidak nak tafsir panjang-panjang lagi, cuma nak ayat sepintas lalu dulu. Bercampur tu maksudnya antara air mani ibu dengan ayah lah, untuk kami uji. Bila untuk kami uji, sebab itulah kami buat dia ni ada sifatnya begini-begini. Lepas tu kami tunjuk kepadanya, yang ni manusia tu sifatnya Tuhan buat, dia boleh tahu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Dia boleh pilih hak mana, nak jadi seorang yang bersyukur atau nak jadi seorang yang kafur, yang kufur kepada nikmat Tuhan. Dia boleh pilih. Kebebasan memilih Allah SWT beri kepada manusia. Itulah ciri manusia yang membezakan daripada makhluk lain. Dia tak boleh pilih, tak ada ikhtiar. Manusia ni Tuhan buat ada ikhtiar. Sehebat-hebat malaikat Tuhan buat, dia tak ada ikhtiar. Dia tak boleh nak pilih hak tak molek. Dia hanya tahu buat benda molek. Ada juga kejadian Tuhan buat, dia tak tahu nak pilih hak molek, dia tahu hak tak molek saja. Manusia Tuhan buat hak tengah-tengah. Ada molek, ada hak tak molek, dia tahu ni molek, ni tak molek. Lepas tu dia boleh pilih pula. Itu ada ikhtiar. Ada ikhtiar manusia ni, dia boleh pilih. Lepas pada tu Quran ni apa benda? Inna hadhihi tadhkirah. Quran ini adalah buku peringatan, sebuah kitab untuk mengingatkan manusia jalan mana sepatutnya dia pilih. Hak semula jadi Tuhan buat fitrah manusia tu ada dah. Dia tahu dah dia molek, dia tak molek, ni bahaya, dia tidak bahaya, dia tahu dah. Lepas tu Quran bagi pula peringat ke dia, bagi peringatan kepada dia, ni tak molek, ni molek, bagi peringatan kepada dia. Oleh itu dalam keadaan fitrah kejadian manusia tu, naluri semula jadi dia tu, memang dia boleh memilih, tahu benda jalan molek, jalan tak molek, tahu. Jadi Quran pula mari pula kaya, siapa-siapa yang nak pilih jalan yang baik, tak boleh benar dah lah. Nak pilih jalan Tuhan, apa halangannya lagi? Sifat semula jadi dia pun royak gitu, hak ni molek. Quran pun royak hak ni molek. Akal dia pun royak hak ni molek. Orang-orang hak sekeliling, hak hidup ni, hak cerdik-cerdik, hak bijaksana, hak jadi tempat rujukan, orang pun kata hak ni molek. Apa yang kita tak boleh pilih lagi jalan hak molek tu dalam keadaan lagu ni? Kalau nak kira manusia ni dalam keadaan ada cukup persediaan saat ni, kelengkapan saat ni, boleh sangat dia nak pilih jalan untuk menuju kepada Tuhannya, yakni jalan keredaan Tuhannya. Jadi jalan tu di sini cuba tengok ulang. Jadi kalau dia pilih jalan Tuhan, dia jadi hamba yang bersyukur. Kalau dia tidak pilih jalan Tuhan, dia jadilah hamba yang kufur. Itu ya kehidupan manusia ni, dua tu ya. Tu dia bagi. Jadi kan ada kaitan sabil, jalan kehidupan. Nak pilih jalan mana? Nak pilih jalan mana? Pilih jalan itulah yang menentukan kita nak pergi ke mana. Kalau kena cara, siapa ke syurga. Tak kena cara, siapa ke neraka. Tu ya. Itu benarnya. Tak apa. Itu dua contoh lain. Kalau kita nak lagi, tengok banyak sebenarnya. Banyak. Tapi ialah kalau tidak sebutkan tadi nampak macam gitu kan, tak dilera pula. Nah. Kalau sebut banyak sikit tak, nampak kau nampak kau terang. Tu yang benarnya.
Boleh kita tengok dalam surah Rum pula. Surah Rum, cuba ambil tengok tentang janji Allah. Hak orang kata kalau Tuhan janji ni benar lagu mana kan? Janji Allah. Dia sebut di awal, dia sebut pula di ujung. Itulah orang panggil kaedah ni audun alal bad'i. Audun alal bad'i. Cuba cari surah Rum, buka surah Rum. Kita pakat tengok. Baru senang lagu tu. Boleh tengok sendiri, ya. Surah Rum. Surah Rum. Cepat. Ambil baca daripada awal. Baca daripada awal sampai kepada ayat 7. Pada dah sekat tu. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinina lillahi al-amru min qablu wa min ba'di wa yawma'idhin yafrahul mu'minun بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Alif Lam Mim. Bangsa Rom telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Rom itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Kerana pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir, yang jelas dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka yang lain. Baca pula akhir surah ni, akhir ayat akhir sekali. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sungguh janji Allah itu benar, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Cuba kita perhati ayat 6 khususnya di permulaan surah ni. Dia menceritakan tentang janji Allah. Janji Allah adalah tepat. Bila Allah janji begitu, begitulah. Contohnya kalau hak dalam dunia, dia royak bangsa Rum kalah. Lepas kalah, dalam masa beberapa tahun selepas tu dia akan menang. Dan begini dia sebut. Itu adalah janji Allah. Memang pada ketika tu ni mana tak itu lagi. Lepas tu memang betul. Itu jadi kenyataan dalam dunia, hak dunia. Hak akhirat pun sama juga. Janji Allah dia serupa je. Dunia akhirat sama saja. Kalau dia janji begini, kalau kita buat gini dia janji, percayalah. Jangan ragu-ragu. Salah satu contohnya cerita tentang Rum berlawan dengan puak-puak Parsi.
Orang tak berhenti, kali hak ni benar, kali hak ni kalah, kali hak ni pula, kali pula yang lain pula hak ni benar, hak ni kalah. Begitulah silih berganti pasal kuasa besar pada masa itu, kuasa besar dunia, iaitu Rom dan Parsi pada masa itu. Islam ni, orang Islam ni tak ada gapo, tak boleh nak sebut pada masa itu. Lepas tu Islam ni menguasai kedua-dua kuasa besar tu jatuh di bawah Islam. Itu nak cerita. Ini semua adalah janji Allah. Pasal apa? Pasal orang Islam, sahabat-sahabat yang mengikut Nabi ni betul-betul ikut cara yang Allah SWT atur untuk mereka. Maka kuasa besar hak dunia tu pun boleh jatuh kepada mereka. Itu sejarah telah membuktikan. Dan itu adalah janji Allah. Dan Allah tidak memungkiri janjinya. Jadi kalau kita tengok di akhir ni, sabar, mana kamu pun lagu tu juga. Tu cerita hak Rom. Bukan cerita Rom saja. Sejarah ni dia serupa je. Kalau sebab dia tu sama, akibat dia tu, hasil dia pun sama juga. Kamu pun, walaupun sekarang dia duduk berhadapan dengan puak-puak kafir Quraisy, nampak kafir Quraisy tu kuatnya, hebatnya, megahnya, berkuasanya di Mekah, sehingga kamu nak masuk Mekah pun tak boleh. Dah lah kamu tu orang Mekah asalnya, kena halal buat negeri, tak boleh masuk dalam Mekah. Pas nak pergi buat ibadat pun tak boleh. Bukan nak pergi nak hari, setelah berhijrah ke Madinah tu, tahun yang kena, setelah 6 tahun duduk Madinah, nak pergi buat umrah pun tak boleh. Sampai setara tu guna kuasanya, penyalahgunaan kuasa. Sabar. Sebab janji Allah adalah benar. Janji Allah adalah benar. Tak lama selepas pada tu, tahun yang kena 7-8, jatuhlah Mekah ke tangan Islam. Memang janji Allah bukan kepada bangsa Rom saja, bangsa mana-mana pun ikut peraturan sunnatullah, ketetapan yang telah ditetapkan olehnya, cara dia, bangsa itu akan menang, akan naik. Dan sifat-sifat bangsa yang menang itu ada pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka mereka menang akhirnya. Dan hak tu kalah. Sebab apa? Seorang kafir Quraisy ni, walaupun dia memerintah, tapi teruk pemerintah dia. Macam-macam kemungkaran, macam-macam penyelewengan yang berlaku dalam pemerintahan mereka. Jadi hak nak betul hak tu siapa dia? Puak-puak Nabi ni lah, Nabi kita dengan sahabat-sahabatnya. Maka naiklah. Itu janji Allah tu betul. Janji Allah tu betul. Jadi tu nak cerita di sini, janji Allah di permulaan surah Rum dan di akhir surah Rum. Janji dia tidak akan tak berlaku. Janji dia adalah tepat. Apa yang dia berjanji itu dia akan menjadikan kenyataan. Itulah yang berlaku dalam sejarah. Kalau bangsa Rum jatuh Parsi, benar Rum. Lepas pada tu Nabi kita, benar Nabi kita, dan jatuh kerajaan kafir Quraisy Mekah. Begitu juga tidak Nabi kita saja, mana-mana pun, siapa-siapa pun, kalau ikut cara hak Tuhan tentukan di dalam Quran, dia akan menjadi bangsa yang menang, bangsa yang menang, bangsa yang menguasai memerintah orang lain. Kalau dia tidak ikut cara ni, dia bukan nak jadi bangsa yang memerintah, tapi akan jadi bangsa yang diperintah. Gitu maksudnya. Jadi di sini dia kait janji Allah. Janji Allah ni bukan sekali berulang, banyak kali, bila-bila pun. Bukan sekadar di dunia, di akhirat pun akan menjadi kenyataan juga. Tepat juga janji Tuhan itu. Kalau mu nak tengok sebagai contoh dalam dunia betapa tepatnya, tengoklah cerita Rum tu. Padahal ketika tu ia kalah Tuhan raya dalam masa beberapa lama, tak sampai fi bid'i sinin, tak sampai 10 tahun. Bid'i itu makna tak sampai 10 tahun, Rum akan menang pula, Parsi akan kalah. Memang sungguh. Jadi kita, itu bukti hak dunia. Hak akhirat pun kita, khususnya orang-orang yang beriman tu, kena percayalah bahawa semua yang dijanjikan oleh Allah SWT akan menjadi kenyataan. Semuanya adalah benar. Kemudian panjang kan? Panjang kita. Tak apa, kita ambil soal lagi. Nak beri jelira. Nak beri jelira. Nak beri nampak sikit. Sebenarnya banyak. Hampir-hampir ada dalam semua surah. Cuma kita tak nampak. Cuma beri hak ni dulu. Iaitu cuma tengok dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf.
Surah Yusuf, cuba Amir baca ayat yang ketiga hingga ayat apa aja tu. Tapi tak apalah, baca ayat yang ketiga. Ayat yang selepas dia ada kait aku, cerita Nabi Yusuf. Baca tu. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Lepas tu baca akhir. Baca akhir surah ni, iaitu 111 ayat. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tengok ayat ni, surah Yusuf ni, ialah nak baca semua panjang kan. Tuhan cerita kisah Nabi Yusuf ni dalam Quran. Waktu cerita kisah Nabi Yusuf dalam Quran. Di dalam surah ni secara khususnya kisah Nabi Yusuf. Di dalam surah-surah lain banyak lagi Tuhan sebut kisah-kisah Nabi-Nabi ni. Jadi Tuhan sebut ni dalam Quran. Kisah-kisah. Di akhir tu pula, pada kisah-kisah mereka ada pengajaran untuk orang-orang yang mempunyai fikiran. Jadi Quran tadi sebut dah, kisah tu Tuhan sebut dalam Quran. Quran tu benda lagu mana? Dia ada kaitan. Audun alal bad'i, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat yang kedua ada kaitan juga. Ayat yang ketiga apa ni? Hadzal Quran, hadzal Quran sebut pula. Jadi akhir ni, dia akhir ni kan ada ma kana hadithan yuftara. Quran ini bukan cerita yang direka-reka. Dia ada kaitan dengan hak permulaan. Permulaan tu cerita tentang Quran lah. Tentang Quran. Di akhir dia sebut Quran itu bukan cerita yang direka-reka, tetapi ia adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan di dalamnya ada perincian segala sesuatu, petunjuk, menjadi petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi cerita Nabi Yusufnya, mana cerita Nabi Yusuf? Disebut dalam cerita ni. Dan cerita Nabi Yusuf di cerita ni kan macam-macam. Ada cerita dongeng, ada cerita rekaan, ada cerpen, macam-macam lah. Cerita juga berlaku. Tapi cerita di cerpen tu rekaan, ataupun orang panggil, bahasa kita panggil cereka, cerita rekaan. Hak ni cerita rekaan kalau Nabi Yusuf ni dah hak sebut dalam Quran ni cerita yang benar untuk pengajaran. Dan sedang molek dia cerita kisah Nabi Yusuf, tetapi ni sirah ni hak berlaku kepada Rasulullah lagu ni juga, cuma dalam bentuk yang lain, cerita sama juga. Hak ni adik-beradik dia deki ke dia, tak senang tengok. Satunya comel lebih pada hak lain. Ayahnya jadi saya tu nampak pada adik ni. Lepas tu tidak adik-beradik semua sebab pula. Jadi walaupun adik-beradik, tapi jadi deki. Gapo buat kepada Nabi Yusuf? Tahu dalam telaga buruk. Lepas tu Nabi Yusuf jadi ke mana? Teruklah, susahlah. Kena ambil kau orang pergi jual ratok, pakai negeri Mesir. Gapo? Jadi akhirnya Tuhan tergedil balik. Adik-beradik tu jadi susah.
terpaksa pergi cari makan ke Mesir. Sebab panjang ceritanya dalam cerita ni lah, cerita surah Yusuf ni lah. Orang lain, sebab pemimpin dia tu bukan Nabi, bukan hak bijak. Pemimpin dia sekadar pemimpin gitulah. Jadi tak boleh nak ramal hak akan datang tu, akan berlaku lagu mana. Sebab pemimpin yang bijaksana, dia boleh meramalkan 50 tahun, 100 tahun akan datang. Dia boleh rancang tu. Macam Nabi Yusuf tu, tanaman untuk 7 tahun. Tanam, patu sipai hak ni gini, rancang tu. Memang lepas pada tu jadi kemarah habis sekeliling tu. Orang lain tak ada perancangan tu, maka susahlah jadinya. Pada ketika itu pergilah nak menumpai dengan Nabi Yusuf. Adik-adik dia ni pun pergi. Akhirnya terpaksa tunduk, terpaksa minta maaf dengan Yusuf dan mengakulah kesalahan dia tu. Bila begitu, apa Nabi Yusuf buat? La tathriba alaikumul yawm, kata Nabi Yusuf. Baik orangnya Nabi Yusuf ni, sifat orang baik. Dia kata tidak ada apa-apa balas dendam, hukuman terhadap kamu, walaupun kamu telah buat begitu kat aku. Tu Nabi Yusuf. Betul-betul serupa. Dia tak royak hak Nabi ni. Hak Nabi kita tak royak, tapi di sebalik apa yang tersirat di sebalik cerita Nabi Yusuf ni, Nabi kita lah. Hak Nabi kita sudah hadapi pada masa tu. Dia nak suruh dia tu mikir, tapi dia tidak mikir. Royak terang pun tak mikir juga. Royak secara simbolik pun tidak mikir juga. Royak secara tersirat pun kau tak dapat dia pun ni. Nabi kita tu kan adik-beradik juga, anak-beranak juga. Apa yang marah gitu mau? Apa yang jadi deki beci gitu mau tu siapa buat negeri dia? Buat negeri juga. Sebab Nabi Yusuf cuma jalan ceritanya lain. Tapi terpaksa kena tinggal tanah air. Ki apa? Ki anak-beranak. Alangkah baiknya kalau anak-beranak tu daripada awal lagi sokong, bagi sokongan, capak-pakat, jaga molek dengan penuh kasih sayang. Mungkin bukan orang lain anak-beranak, tapi tidak gitu. Nya beci tu bukan setakat halal saja. Duduk negeri orang dah, tidak duduk negeri tu, pergi serang lagi. Tahun yang kedua perang Badar, tahun yang ketiga perang Uhud, tahun yang keempat perang Ahzab. Perang Khandaq tu bukan sekadar ahli Mekah saja, yang panggil habis buat lain pergi nak peracun Nabi. Padahal bukan duduk negeri dah, lari dah tu. Dia tak boleh masuk dalam negeri dia, tak pada lagi siapa setara tu hak Nabi. Cuba berhati, serupa kan? Lepas tu akhirnya tak jatuh ke? Jatuh juga. Tahun yang ke-8 Hijrah Nabi pergi bawa bala tentera dengan berpuluh ribu bawa pergi. Siapa-siapa lawan boleh baik dah. Kalau siapa-siapa masuk dalam Baitullah selamat, masuk dalam rumah Abu Sufyan selamat. Dia sebut betul. Tapi kalau halal boleh baik dah. Tak ada senyap belakang pakat nus. Nabi SAW pun ijtihad gitu. Pakat marilah, kamu fikir aku nak buat ganda hari ni terhadap kamu. Nabi naik dalam riwayat itu naik atas Kaabah, atas tu kejap. Hari ni jatuh dah, boleh kita dah kerajaan ni. Jadi kamu fikir dengan tindakan, dengan perbuatan kamu dulu, apa boleh aku buat terhadap kamu sekarang? Puak-puak dia tu kata, kamu seorang yang karim, mulia, anak orang yang mulia, saudara yang mulia, keluarga yang mulia. Kita mengharapkan kamu tidak akan buat gitu-gitu. Memang sungguh. Nabi SAW kata, la tathriba alaikumul yawm, idhabu fa antumut tulaqa. Tidak ada balas dendam hari ini, tak ada. Pergilah, kamu bebas. Nabi kata, hari ini tak ada siapa, tak kira dia buat lagi mana pun dulu, kecuali ada 3-4 orang. 3-4 orang ni kalau dia berselimut dalam kelabu Kaabah, pembunuh, Nabi kata. Termasuklah Abdullah bin Khattal dan lain-lain, ada beberapa orang tu hak tu bunuh. Kalau tidak, lain-lain tu besar setara mana kesalahan dia pun, Nabi kata la tathriba alaikumul yawm. Dia guna bahasa Nabi Yusuf hak dalam surah ni. Perkataan itu juga dia guna. Nak gayanya jiwa mulia Nabi. Serupa pengajaran, iktibar dia ambil tu daripada cerita Nabi-Nabi. Serupa je sifat mereka, perangai mereka serupa. Mereka bukan jenis balas dendam. Tetapi bila mereka dia buat molek,
Tak ada apa. Cuba kita perhatikan super dia. Adik-beradik ni puak dia pun ni minta maaf lah. Minta apalah dulu kita bodoh, tak khabar, tak cerdik, macam-macam lah buat nyaya. Minta maaf lah wahai Rasul. Super adik-beradik Nabi Yusuf lah dulu. Minta maaf juga ke dia. Bila Nabi Yusuf tu jadi raja, jadi pemerintah. Jadi cerita ni menjadi iktibar. Bila-bila masa pun janganlah buat nyaya kau orang. Jangan buat nyaya. Terutamanya sama-sama kita. Kalau kira nak balas dendam, tak boleh tahan balas dendam dah. Boleh tahan balas dendam. Dah patut pun orang tak kata tegap pun kalau balas pun. Sebab teruk gitu mau nyebuat. Tapi itu pengajaran dalam Quran ni dia ajar jangan balas dendam gitu. Pengajaran iktibar daripada nabi-nabi yang sikap nabi-nabi lagu mana mereka adalah orang-orang yang pemaaf. Maaf. Itu pengajarannya. Jadi pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran. Contoh tauladan bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Jadi kita perhati super kan? Super. Maknanya kisah Nabi Yusuf. Kisah itu disebut pula kisah Nabi Yusuf, kisah orang-orang lain, semuanya dia jadi iktibar sebenarnya. Kita kena ambil belajar daripada sejarah. Itu kesimpulan, kita kena belajar daripada sejarah. Sejarah tu dia boleh berulang beberapa kali. Cuba perhatikan. Nahnu naqussu ahsanal qasas laqad kana fi qasasihim qasas juga cerita. Itu orang panggil audun alal bad'i. Dari satu sudut yang lain dikatakan Quran ni Quran ni, cerita ni sebut dalam Quran. Di awalnya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini di permulaan. Akhir ma kana hadithan yuftara, walaupun tidak lafaz Quran tapi apa ma kana hadithan yuftara tu Quran dah lah, makna dia tu berulang. Cuma mula-mula sebut Quran. Ni tentang Quran lah. Quran ni bukan cerita, rekaan. Ada kaitan juga. Itu juga orang panggil audun alal bad'i. Habislah situ. Jadi kalau kita nak pergi panjang kan, banyak lagi, biar dulu padalah. Kita pergi kepada K. Pula. Pergi K pula. Ijaz. Ijaz ialah penggunaan bahasa ringkas tetapi penuh arti. Semakin direnung, semakin banyak pula hasil yang akan diperolehi daripadanya. Ketika menyatakan kebatilan kepercayaan orang-orang Kristian tentang Isa dan ibunya Maryam, suatu kepercayaan yang jelas bercanggah dengan akidah tauhid. Lihat bagaimana Al-Quran menghujah mereka dengan hujah yang sangat ringkas. Ijaz, ringkas, tetapi amat kuat. Allah berfirman tentang Isa yang dipercayai sebagai salah satu dari 3 Tuhan, dan ibunya Maryam pula dipercayai sebagai isteri Tuhan. Begini saja. Jadi Tuhan nak bantah hak tu akidah Kristian tu, seluah-luah akidah Kristian, sebanyak-banyak akidah Kristian tu, paksinya dia percaya kepada Nabi Isa tu Tuhan, satu daripada 3 Tuhan. Tuhan tu ada 3 oknumnya. Oknum pertama Tuhan Allah, oknum yang kedua iaitu Nabi Isa, oknum yang ketiga iaitu Ruhul Qudus, dan Maryam adalah bini Tuhan. Kononnya Tuhan nak bantah hak tu sikit ya. Kana yakulani ta'am. Inilah bahasa ijaz. Mereka berdua tu makan. Mereka berdua tu siapa dia? Nabi Isa lah dengan mak dia tu kan makan kan? Makan ke tak makan? Dia mau tengok mana? Makan ke tak makan? Orang semua tengok lah. Apa makan lah? Muka orang. Bila orang makan lah. Di sebalik 3 perkataan, segala-galanya apa ni, asas ataupun bangunan Kristian itu roboh semua sekali. Tu bahasa yang mukjizat. Bahasa mukjizat. Cuba kita perhatikan. Mereka berdua memakan makanan, suatu hujah yang amat ringkas. Itulah yang dikatakan ijaz. Bukan satu ayat yang lengkap pun. Ini bukan ayat, satu ayat.
Ni betul dalam ayat ni hak panjang ni hak saya kagil. Tu je. Bukan satu ayat pun. Tu je. Tetapi ia cukup bermakna dalam menolak kepercayaan mereka yang salah itu. Bagaimana mereka boleh dipercayai sebagai Tuhan dalam keadaan mereka memerlukan kepada makanan, sedangkan Tuhan yang sebenar tidak memerlukan apa-apa pun. Kalau seseorang itu memerlukan kepada makanan, berarti ia memerlukan kepada segala-gala yang ada di bumi dan segala-gala yang ada di langit. Itu maknanya. Bila kita kata dia perlu kepada makanan, maknanya dia perlu kepada segala-galanya. Pak perlu pada segala-galanya dia nak jadi Tuhan lah ke mana? Nak siapa kau? Kita terima hak lagu tu jadi Tuhan. Hak perlukan kepada segala-galanya. Paling memerlukan. Dengan berkata begitu sahaja Al-Quran telah mencabut kepercayaan orang-orang Kristian yang karut itu sampai ke akar umbinya. Untuk mengisi perut, manusia memerlukan sekian banyak benda di bumi dan di langit. Manusia memerlukan matahari untuk memasakkan bijirin di sawah dan ladang. Bijirin tidak akan masak kalau matahari tidak terbit menyinarinya. Matahari pula tidak akan wujud tanpa wujudnya galaksi dengan segala sistemnya. Kalau sinar matahari sahaja ada, sedangkan air tiada, gandum dan padi tetap tidak masak juga. Untuk mendapat air, manusia memerlukan awan, sungai, tasik dan lain-lain. Awan pula tidak akan datang sendiri tanpa diedarkan oleh angin. Pokok padi dan gandum pula memerlukan tanah yang sesuai untuknya. Setelah ada gandum atau padi dan beras, ia tidak boleh terus dimakan oleh manusia. Mereka perlu memasaknya terlebih dahulu. Untuk memasaknya diperlukan pula api. Dari mana pula datangnya api? Dari neraka Jahannam. Pendek kata, manusia perlukan semua itu untuk menyediakan makanannya. Bila kata dia ni makan, bermakna perlu kepada semua. Bukan hak di bumi saja, hak di langit semua perlu berlaku. Jadi adakah Tuhan ni hak perlu kepada segala-gala macam-macam tu? Tuhan ni bukan lagu tu. Sebab tu kalau orang belajar akidah Asy'ariyah, dalam kitab mula-mula, kitab Ummul Barahin, dia kata sifat uluhiyah Tuhan. Ini mengikut teori dia, tak apalah. Mengikut teori uluhiyah, apa makna ketuhanan? Iaitu dia ada dua, istighna dan iftiqar. Itu sifat tu. Istighna maksud dia istighna'uhu an kulli syai'in siwa. Iftiqar makna iftiqaru kulli syai'in ilaih. Itu makna iftiqar. Itu makna Tuhan. Tuhan ni iaitu satu zat yang tidak perlu kepada gapo-gapo pun. Tak ada gapo. Dia tidak bergantung nak wujud, nak ada dia, nak terus ada dia. Tak perlu kepada gapo. Gapo pun tak perlu. Dan dia kena ada salat iftiqar. Iftiqar ni semua mana ada di alam semesta ni perlu ke dia berlaku. Tak boleh terlepas daripada dia. Dia itulah Tuhan. Baru Tuhan. Itu dalam kitab Ummul Barahin, kitab pertama. Hak mula-mula. Kalau kita ngaji pondok tu kitab mula-mula ngaji. Kalau dalam akidah Asy'ariyah ni tu, dalam tu dia sebut wallahul ghani wa antumul fuqara. Tuhan itulah hak kaya sebenarnya. Hak lain-lain ni sesak belaka. Makna apa? Tuhan tu hak kaya. Bila dia kata kaya, dia tak perlu kepada gapo-gapo. Hak lain semuanya sesak, apa makna? Semua perlu ke dia. Perlu ke dia. Walaupun apa berlapis-lapis, nampak ada kaitan dengan ni, kok mana-mana pun pergi ke dia juga. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Tuhan maha kaya daripada sekalian alam. Apa makna kaya? Dia tak perlu kepada sekalian alam. Sebab itulah dia ambil sifat istighna Tuhan tu ambil daripada mana? Ambil daripada ayat Quran juga. Ayat Quran juga. Jadi tidak salah hak tu pun. Hak tu pun betul juga. Cuma orang cara salah dia tak istilah lagu tu dak lah, tapi dia terima juga apa ni Tuhan maha kaya daripada sekalian alam tu, dia terima juga. Dia terus kepada Quran. Dia tidak guna akal tu, dia tidak guna akal. Adapun Asy'ariyah dia guna akal. Dia guna akal fikir. Entah siapa kau nak jadi Tuhan ni kalau perlu kepada segala-galanya. Begitu banyak hak dia perlukan. Bukan Tuhan kalau lagu tu. Jadi
Bagaimana dalam satu masa seseorang boleh menjadi Tuhan pencipta sedangkan ia juga memerlukan kepada makhluk yang dicipta? Suatu yang tidak masuk akal. Oleh itu firman Allah, mereka berdua memakan makanan, merobohkan terus binaan akidah orang-orang Kristian yang batil itu. Anda tidak perlu menghabiskan banyak masa untuk merobohkannya. Sepotong firman Allah itu sudah cukup untuknya. Supaya lebih jelas, lihat firman Allah berkenaan di dalam ayat yang lengkap berserta ayat-ayat yang merupakan siap dan sibaknya di bawah ini. Jadi kita tengok ayat sebelum ni dah hak selepas ni. Hak selepas hak tadi. Cuba tengok, baca Amir. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Bermaksud demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah adalah Al-Masih ibn Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah, bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan padanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga Tuhan, padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terberi sakitnya. Oleh itu, tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya sesudah mereka mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya? Padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tiadalah Al-Masih ibn Maryam itu melainkan seorang Rasul yang telah terdahulu sebelumnya beberapa Rasul, dan ibunya seorang perempuan yang sangat benar. Mereka berdua memakan makanan seperti kamu juga. Lihatlah bagaimana kami jelaskan pada mereka ahli kitab itu keterangan-keterangan yang tegas yang menunjukkan kesesatan mereka. Kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsu mereka dan menerima kebenaran yang jelas dari itu. Katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu menyembah sesuatu yang lain dari Allah yang tidak berkuasa memberi mudarat kepada kamu dan tidak juga berkuasa memberi manfaat, padahal Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi itulah ayat latar belakangnya. Ayat sebelum dan selepasnya. Jadi kalau kita perhati di situ, hak naknya hak dikatakan ijaz tu situ. Pada hak tu je. Hak lain-lain tu tambah-tambah. Hak sebenarnya pada hak tu. Dalam bahasa yang begitu ringkas,
Allah Subhanahu Wa Taala merobohkan semua sekali binaan ajaran Kristian itu, yang mana asasnya mengatakan Nabi Isa itu Tuhan atau salah satu daripada 3 Tuhan. Jadi itulah yang dikatakan ijaz. Rekahnya, tapi kalau kita pergi bicara renung molek, luas sangat, besar sangat makna dia. Daripada situ tidak mungkin manakala orang itu berfikir dia akan dapat menerima Nabi Isa dan mak dia iaitu Siti Maryam sebagai Tuhan. Tak mungkin. Sebab apa? Sebab perlukan makanan supaya orang lain juga. Itu tanda dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan tak perlu. Bila kata walaupun sebut perlukan makanan, bukan perlukan makanan sahaja, nak boleh ke makanan tu berapa banyak. Mana dia perlu kepada segala-galanya sekeliling dia. Macam mana nak jadi Tuhan kalau lagu tu? Lepas tu kalau ijaz ni banyak lagi contoh yang lain. Ni contoh kita bui sekadar bui sini. Kalau nak contoh lain banyak lagi. Antaranya kita ambillah beberapa. Antaranya cuba tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Baca. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memperhatikan. Jadi hak nak sininya sikit ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan bertanya engkau tentang khamr dan maisir. Tentang khamr, tanya apa? Tanya tentang arak dan judi. Di situ ada ijaz, ada ringkas, ada sesuatu yang dibuat. Sebab itu bahasa Quran ni dia walaupun isinya banyak, kalau nak kita tengok tafsir tu tak puluh-puluh jilid, bukan tafsirnya begitu banyak. Tak ada satu kitab dalam dunia ni untuk menjelas, mengulas makna dia sebanyak tu kita. Tak ada dalam dunia. Kalau nak cari lemah lah. Itulah situ pun mukjizat dah. Situ pun mukjizat dah. Kita ambil lah kitab mana-mana pun tak kira lah orang panggil kitab suci. Kau tidak kitab suci, kau lagi lah hak kitab suci tu. Kalau kita tanya Bible tu ada berapa tafsir? Berapa? Tak ada tafsir. 2-3 putih je paling adanya. Berapa tak lagi? Ya Quran ni begitu, berapa jadi banyak gitu. Sebab dia bahas, padahal Quran ni sebesar ni, huruf besar ni, besar ni sebutin ni ya. Tapi apa yang bila huruf tu jadi panjang, banyak, luas. Sebabnya dia ada lagu tu lah, ada ijaz, ringkas tu. Guna bahasa ringkas. Ringkas tu boleh berlaku macam-macam cara. Salah satunya dengan adanya pembuangan. Orang panggil hadaf, ijaz bil hadfi. Ringkas dengan sebab dibuat. Dibuat sebab apa? Sebab kira pahala. Misalnya di sini mereka akan bertanya engkau tentang arak. Apa? Tanya arak, tentang minum arak. Yas'alunaka an syurbil khamr. Syurb, minum itu dibuat. Minum itu dibuat.
Jadi mereka akan bertanya engkau tentang arak tu, tentang minum arak tu, bukan tentang warna arak, bukan tentang harga arak. Minum arak tu, minum. Sebab kita faham dah situ, faham dah. Bukan tentang buat arak dah, minum arak. Supaya juga wal maisir, tentang judi. Tanya tentang judi, nak tahu judi tu dalam mana kau? Dah. Tentang permainan judi tu. Tentang permainan judi tu. Nak tanya tu. Judi tu orang panggil. Macam-macam lah bentuknya. Dia ada buat. Ada buat di situ. Al maisir mana? Ta'atil maisir. Dia di situlah yang dikatakan ijaz tu sebab ada buat. Gak buat lagu ni banyak benar dalam Quran. Sebab tu jadi huraian tu panjang dia royak, tapi tidak lari daripada kaedah. Tidak lari, tidak rekah pun siapa tak faham, tidak. Misalnya, diharam hurrimat alaikumul maitatu waddamu dan seterusnya. Diharamkan kepada kamu bangkai. Haram apa? Haram kelih. Haram enggak? Kau haram apa? Haram makan. Haram makan, kelih tak apa. Buat apa je kelih? Heret tak apa. Bukan haram tu. Bubur dan supik nak pergi. Tahu tak apa tu. Tidak haram tu. Haram je makan tu. Tengok, dia buat. Hurrimat alaikum, diharamkan kepada kamu bangkai. Haram ke apa? Benda-benda itu ringkas. Bahasa ringkas banyak yang gunakan. Cuba kalau kita nak tengok lagi, cuba tengok dalam surah Taubah ayat 38. Surah Taubah ataupun surah Bara'ah ayat 38. Baca. Amin. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jadi hak kita naknya dalam ayat ni situ je. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Adakah kamu puas hati dengan kehidupan dunia ni berbanding akhirat? Itu ya. Jadi adakah kamu berpuas hati dengan kehidupan dunia? Kehidupan dunia, faham kan semua puas hati kau dengan kehidupan dunia ni? Ya ada hak bunuh diri tu, apa puas hati kau? Tidak puas hati lah tu. Jadi hak puas hati ni hak mana? Kalau dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan malapetaka yang menimpa dalam dunia ni, tak ada orang puas hati, tak ada orang suka kalau boleh hak tu. Tapi waktu dalam dunia ni dia ada juga nikmat dia, keseronokan, kelazatan ada. Jadi adakah kamu rela puas hati dengan nikmat dan keseronokan dunia? Itu makna dia. Araditum bil hayatid dunya, mana bina'imid dunya waladhaidha, dengan nikmat-nikmat dunia dan kenikmatan ataupun kelazatan-kelazatan, kemewahan-kemewahannya. Itu maksudnya. Jadi dia buat hak tu buat. Tapi faham. Kepada hak mengaji dia faham. Hak itulah benda yang kita kena, ni semua ni hak kita duk baca malam ni sebagai sambungan kepada hak dulu. Dia ada kaitan dengan nak memahami struktur mikro Al-Quran, An-Nazmul Khafif yang ada di dalam setiap ayat tu. Kita nak faham molek, nak faham molek gapo dia kalau yang dibuat yang jadi naikkan sini ni. Kena tahu gapo dia yang dibuat. Sebab kalau boleh nikmat dunia, kemewahan dunia, keseronokan dunia, siapa dia tak sih? Memang suka belakang.
Tapi adakah orang dia suka dengan kehidupan dunia semata-mata? Kalau main duduk sakit, main bola sepitah macam, tak ada suka lah. Jadi hak suka tu suka dengan nikmat dunia. Nak rayaknya nikmat dunia ni, kalau pun suka manusia puas hati pun, nak banding dengan akhirat tak ada gapo. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Sikit saja, tak ada gapo pun sebenarnya. Setara tu pun demo siapa baloh, siapa perang, kena hak dunia. Padahal hak dunia ni kalau ambil kira hak nikmat dia tu, hak suka dia tu, hak kemewahan dia tu pun sebenarnya tak ada gapo kalau nak banding dengan hak cadar dia. Tuhan cadar di akhirat. Dia nak ayat tu. Nak suruh manusia insaf lah. Takut-takut dia sudah berpuas hati ke dunia ni. Dia ada kemewahan dah, dia senang dah, dia bahagia dah, dia kaya dah. Jadi segala-galanya tidak. Bukan gitu. Silap tu kalau faham lagu tu. Sebab itulah kadang-kadang bela-bela senang, bela-bela seronok, Tuhan beri sakit sikit ya. Mula mikirlah apa gunanya piti aku banyak gini mu. Nak makan goni tak boleh, nak makan goni tak boleh. Tak ada dah kemanisan hidup tu. Nak warna dah kecil mani. Dah. Saja buaya, saja. Dia nak ayat bukan tempat dia. Nak dapat keseronokan, kemewahan, kesukaan, kelazatan, bukan tempat dia. Kalau tempat-tempat banyak sikit kan, hak kita berserah sedap tu jadi lagu lain selalu. Itulah dunia. Itulah dunia. Biar khabar hidup dalam dunia. Jangan jadikan matlamat dunia ni matlamat. Hak lain sebenarnya. Tempat tuju kita, benda hak cari, hak Tuhan suruh cari. Hak mana? Akhirat. Dunia ni sebagai perbandingan untuk kita banding. Kalau setahun ni pun kita berasa seronok dah duduk dalam aircon misalnya, sejuk dalam keadaan kalau awak tak ada aircon tu kat panas saya tak kira lah perlu rejak dah. Ni dunia setahun ni pahala gu mana kalau Tuhan cadar kau kita banyak lagi ni. Hak ni saja bagi gini mo. Hak 99 lagi dia cadar kita tu setara mana. Nak suruh kita mikir hak tu. Maka tak ada lah terikat hati dengan dunia. Gapo-gapo buat pun ingat akhirat. Akan ada keuntungan tu ya, tak ada keuntungan tu tak boleh. Tu nak suruh mikir. Tak ada nikmat ada gitu gini, nak suruh kita biar boleh fikir bahawa nikmat ni ada hal lebih lagi. Ada yang kalau kita makan banyak ada pun tidak jadi penyakit, tidak jadi penyakit. Makan sebanyak ada pun. Tidak kata bila makan tak lagi sekat dua pinggir tak lagi makan lagi mutah. Ada tu makan nak makan sebanyak mana. Ada keadaan tepat lagu tu. Nak suruh fikir hak tu. Sebab tu dia beri nikmat. Duduk sini ya, pecek ni nyala laku, pecek ni nyala apa nama ni TV, pecek hak ni go ni ada belakang, pecek tepi pala tidur je. Pecek. Nak ayatnya kemudahan Tuhan boleh beri sampai setara tu. Orang sampai dulu tak ada harapan, tak ada apa langsung hak tu. Tapi Tuhan beri kepada orang sampai kita nak suruh apa? Nak suruh dekat biar mudah nak faham hak akhirat tu. Hak akhirat hak dalam syurga ni tak payah pecek. Cerita dalam hati je. Hak marilah. Tak perlu bayar. Hak ni kena bayar juga. Lebih banyak benar tu. Nah, pecek-pecek pun. Nah. Bayar tu garuk kepala lah situ. Sebab tu mewah setara mana dia nikmat dia suka dia botak kepala tu botak. Lama-lama pendak kerja tak berhenti ni keduk muka. Keduk muka. Tua dah lah jadi berubah botak kepala. Itulah hak nak dunia. Ada hak tak jadi gitu. Tak jadi gitu. Tuhan sedia untuk kita. Hak tak jadi gitu. Kalau nak apa-apa cerita tak payah pecek apa-apa. Tak kena bayar. Suka benar lagu tu. Itulah. Tu yang disuruh fikir tu. Jadi di sebalik hak rekah tu, besar benar makna dia. Besar benar pengajaran di sebalik tu. Lepas tu banyak lagi hak lain. Rasanya kita sekat tu dari malam ni banyak lagi kalau nak contoh. Kita sambung semula tak apa. Contoh ijaz ni baru dah beri 2 banyak lagi. InsyaAllah.